Komuniti madani diminta optimumkan penggunaan media sosial sebagai saluran penyebaran maklumat sahih di peringkat akar umbi bagi menangkis penyebaran berita palsu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata pendekatan itu antara langkah memperkasa komuniti madani agar menjadi ejen penyampai maklumat lebih efektif dalam menjelaskan isu semasa kepada masyarakat. Jabatan Penerangan akan berperanan menyelaras dan membekalkan maklumat tepat untuk disampaikan oleh komuniti masing-masing menerusi media sosial. Bagi satu-satu isu, kebiasaannya ialah penyampaian maklumat yang diringkaskan dalam bentuk format dan cara yang sesuai manfaat dengan satu-satu komuniti dalam satu-satu bahasa. Jadi saya telah minta supaya semua komuniti madani dan kita akan mulakan di zon utara ini kita kenal pasti siapakah yang boleh membantu dalam platform-platform media sosial untuk digerakkan dengan maklum. Modul asas juga akan ditambah baik dengan kandungan lebih terperinci agar penyampaian mesej menjadi lebih tepat dan mudah difahami rakyat.